hakikatnya kita yang tahan ke Allah yang tahan? Kita puasa siang hari bulan Ramadan. Bila nak tunjukkan kepada Allah kita ni puasa, maka kita tak akan ngeluh lah. Allah lambatnya buka, dia tak ada. Sama juga kita buat ibadat. Kita tunaikan solat. Kalau kita niat nak tunjukkan kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, tengoklah, saksikanlah ya Allah, kami buat dah apa yang kamu suruh. Nak tunjuk kepada Allah. Maka automatik riak tu tak ada. Kita nak masuk kepada puasa golongan orang yang khawas. Puasa orang yang menahan diri daripada melakukan perkara-perkara dosa melalui 7 anggota. Mata, telinga, lidah, perut, kaki, tangan, satu lagi zakar, faras. Kerana itulah kita puasa bukan hanya tak makan, tak minum. Kita puasa ni bukan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan di sisi fiqh, kita yang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kita yang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita yang menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak memberi manfaat lepas pada mati. Tapi hakikatnya kita yang tahan ke Allah yang tahan? Allah yang tahan, bukan kita. Allah tahan tu apabila kita memang berniat ikhlas kepada Allah. Nak mendekatkan diri, mentakarubkan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan tolong. Kita akan ada kekuatan, diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah.